Takut. Apa katanya tadi? Siapa ambil? Mati. Ya. Chief. Betul. Aku Chief Lanun. Ya. Ini kerja Lanun. Ya. Ya tak? Yes. Asisten, Ya, Chief. uruskan. Baik, Chief. Bukannya. Oh, kacang. Makan kacang. Aduh. Rasa bungkus dengan tu kacang kuda. Ambil. Aku assistant chief. Ya. Aku serahkan tugas ni pada kau. Ya. Mangkuk. Aku pergi ambil. Aku. Ambil. Aku tak nak ambil. Woi, mangkuk. Ampun. Tolong ambil. Apa dia punya mangkuk penakut? Mangkuk betul. Memang mangkuk. Tahu kau tak macam mangkuk. Memang aku tak macam dia. Kau pergi ambil pinggan. Aku ambil. Mangkuk pinggan dengan cawan. Yang cawan jual CD tadi. Oh ya. Z Inspector. Hai. Gagah perkasa. Tak takut. Patung. Ambil je lah. Aduh. Ya. Sedar. Siapa kamu semua yang berani mengganggu aku betapa? Ha? Kami Lanun. Maco. Mana maco. Lanun. Lanun. Oi. Mana? Pengacut Lanun. Lanun ya, kami Lanun. Sekarang tahun apa? Tahun. Lasa ya, Cip. Apa hatanya tahun? Tahun 1001 Hijriah. Mak lamanya. Apa yang lama? Datang. Kamu semua jangan cuba nak ambil harta dalam gua ini. Semua harta dalam gua ini aku yang jaga. Aku belum mati lagi lah. Dah ada pengganti ke? Ha? Ya, Tuan. Mana pula ni, Tuhan? Mamak ya. Nama aku Ro. Ero. Robin Hood. Aku lah hero dalam cerita ini. Nama boleh tahan. Memang boleh. Tapi perut macam tu nak jadi hero. Ini perut bukan sebarang perut. Ini perut banyak ilmu. Banyak ilmu. Ilmu dalam perut. Ada Bagi ke? Lanun itu satu makan. Juara. Betul. Betul, Cip. Macam mana dia buat tadi? Dia buat tadi macam mana? Manusia. Oh, sudah. Kalau betul engkau berani, turunlah. Mau coba ya? Tak apa, tunggu. Alamak. Aku dah turun. Aku ada sini lagi. Siapakah gatal tangan berani nak ambil pedang ini? Itu Lanun. Oh, Lanunnya. Lanun. Lagi sekali. Sekali cukuplah. Ya, sekali Lantak, cukup. Bukanlah tak terkejut. Kesiannya. Lanun. Aku akan kejar kau. Kau jaga. Aku mati je nantilah. Woi. Lawan je. Nanti. Mana boleh ramai lawan seorang. Ya. Kau pegang kejap. Saya pegang. Kita makan kacang dulu nak. Minta maaf. Saya tak pakai kacang. Nanti tumbuh cerawan. Oh ya. Lah, padam lagi ya. Api. Kau ni cuba berhenti bernapas. Dah lah napas. Tengok tu. Napas dah lah macam kuda. Badan kurus. Banyak angin. Baru nak mula bab gaduh aja. Terpadamlah. Macam-macam. Jauh sikit daripada hidung. Sun, sambung. Biar. Maka Robin Hood terus
mempertahankan haknya sebagai pemuda harapan bangsa di dalam gua tersebut. Maka dibunuhnya semua kuncu-kuncu lanun sehingga mati dan tidak ada seorang pun yang tinggal dalam keadaan hidup kecuali ketua lanun dan girlfriendnya. Girlfriend. Oh, girlfriend. Girlfriendnya. Ada girlfriend rupanya. Ada. Apa aku tengok? Apa sih? Apa sih? Macam ada benda lalu. Apa benda lalu Sin? Apa Sin? Sin. Sin. Apa kau nampak apa Sin? Boleh tak? Tunggu kita terang baru kau nak nampak apa pun. Ya. Ha? Sin, jangan suluk. Apa dia Sin? Jam. Apa jam? Masa dah berlalu. Lah. Kamu boleh tak Macam masa apa ni kita dah terang apa ni? Boleh? Boleh tak? Macam ada benda lalu. Panjang lagi kisah ni. Mak, Harta karun. waktu dah berlalu. Harta tu. Diam. Sama-sama. Harta tu. Aduh. Maka disebutkan juga dalam cerita ini roh Ben Hud tinggal di gua tersebut sehingga ke akhir hayatnya. Kalau aku nak mati pun, biarlah aku mati sebagai manusia yang sempurna. Bukan manusia yang bertangan kudung. Lah bukan kodong tangan kau kan? Ya. Wah, bunuh. Aku rela mati sekarang. Ya. Aku bunuh kau. Nanti Robin. Tanda di tangan ini mengingatkan aku kepada seseorang. Apakah Chief nama Chief Dol? Green Mat. Dia anak dia. Robin anak. Ya. Ini anak. Akhirnya berjumpa juga kita. Macam filem ini kan pula. Dah besar panjang dah. Misai serupa. Begini Robin. Ni aku bagi pihak anak aku nak minta ampun, minta maaf. Segala perbuatan yang lepas tu kita lupakanlah. Sedangkan Nabi lagi ampunkan umat. Robin. Ini semua silap aku. Kalau aku ada semasa anak aku nak membesar 20 tahun lepas, tak mungkin anak aku jadi chief lanun sekarang. Besar kemungkinan Dul akan jadi peguam. Lawyer. Lawyer. Paling tidak pun pengulas sukan. Pengulas sukan yang dia. pertama. Ya. Dia dulu pengulas sukan kan? Isteri yang pertama. Cik Robin Hood kau. Goodbye, Robin. Bye. Ya. Jangan jual tempat ni Robin. Kenang daku dalam doa kalian. Bye, handsome. Hebat sungguh lah pedang sakti ni. Tapi kamu tahu tak? Kalau pedang sakti ni dapat dekat tangan abang, dah tentu akan aman damai dunia ni. Tidak akan ada lagi peperangan. Belum tahu lagi abang. Belum tahu lagi tu. Tapi ada baiknya sebelum abang selamatkan orang lain, abang selamatkan dulu adik-adik abang ni yang masih belum berkahwin lagi. Ya. Betul ni? Baik aku selamatkan diri aku pun tak kahwin lagi. Oh. Baguslah tu. Elok sangatlah tu. Nanti tak apa. Abang bacakan. Tak apa. Aku bacakan. Abang kan betul, Roh. Siapa cakap? Oh, dah pandai ke? Dah baca dah. Dah besar dah abang kita ni. Kita sambung. Kisah seterusnya pada tahun 1941 Nagoya. di Nagoya, Jepun. Konnichiwa. Watashi Kunji Sao-san. Seraku Ketua Tundra Jepun. Airan. Kenapa anda wa Sukataru-san panggil pagi-pagi Buddha? Watashi Sukataru-san. Apa ni director kalau tak silap saya. Ketua Menteri Jepun. Ya. Sebarang ada terima Murali SMS nama dia kalau tak silap saya. dari Ya. Maharaja Jepun. Maharaja Sake. Sakit hati.
Kenapa? Tentera Jepun kalah perang, kalah bola, kalah judi, kalah mendam. Kalah mentak. Semua kalah. Semua kalah. Dia malu. Kunci Sawasan. Selaku Perdana Menteri, saya perintah kunci Sawasan pergi Tanah Melayu. Watashi kunci Sawasan. Hairan. Kenapa? Anda tahu suka tarusan selaku Perdana Menteri Jepun. Para sikit idam. Aduh, ejek pula. Sunburn. Watashi. Salah lotion. Sedih. Aduh. Takkan Melayu hilang di dunia. Itulah kata Datuk Hang Tuah kepada kita bangsa Melayu. Ya. Kita ni orang-orang Melayu. Takkan kita nak biarkan semangat itu hilang begitu saja? Kenapa kita sanggup membiarkan Jepun datang ke tanah kita untuk memerintah kita? Kita ni siapa? Kitalah warisan yang harus mempertahankan negara kita, bukannya orang lain. Kenapa Jepun datang nak menyebur? Yang penting Melayu kena hidup. Ya. Hidup Melayu. Merdeka. 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 Hidup Melayu. Hidup Mama. Apa ni terjegak-jegak Merdeka ni? Apa dia? Kalau dia dengar dia Jepun tu kan datang dia pancurnya kepala kau tahu. Ni pun sama tau budak-budak botak 3 orang melayang memboyak ni kau buat apa? Ha? Alamak ni. Apa nak ditakutkan dengan Jepun tu? Bukannya tinggi sangat. Dia orang tu semuanya pendek-pendek. Ya Jepun tu pendek, anunya tu panjang. Kau tak tahu? Apa anunya? Pedang dia tu dia sap kepala kau kan habis. Puji Sawar dan Kutu dia datang ke Tanah Melayu untuk mencari boyak. Iaitu pangkat Datuk kepada kamu 3 orang. Datuk kita tu. Bagi mencari pedang sakti yang disimpan oleh Datuk kamu sekeluarga. Kat mana tu? Itulah. Nak kena cari ni. Sampai di pedang aku dah kata pada umur Jepun. Datang. Konnichiwa. Watashi kunci Sawasan. Ya. Watashi kunci Sawasan. Watashi Mone. Akakayu-san. Akakayu. Diam. Baik. Bodoh. Sabar bodoh. Anata wa bodoh. Watashi bodoh. Hai. Watashi datang sini. Mau tangkap buaya. Buaya? Buaya tak ada, Tuan. Buaya dekat sungai, Tuan. Buaya. Apa itu buaya? Buaya. Tuan. Buaya besar. Makan orang. Ya. Tak faham. Buaya. Biawak. Biawak ni. Apa itu biawak? Biawak supa. Supa cicak, Tuan. Cicak. Cicak. Supa cicak. Ayolah. Bunuh! Cicak pun takut. Bunuh! Hai. Tangkap buaya. Bawa balik camp. Bunuh. Lawan lah kita jangan berlawan. Jangan buat lagi. Jepun. Takkan aku. Hei! Tunggu sini. Kalau buaya. Masih jam nanti. Tembak nanti. Diam. Diam. Nanti Watashi potong lidah. Potong lidah. Buaya. Sampai hati buaya. Kalau kau degil sangat, maka kena jangan nak puja-puja sama jangan Jepun dekat sama yang susah. Siapa nak tolong mak pergi cari kayu. Tinggallah mak dengan adik kau je buaya. Dalam bapak kau tak ada. Oh ya. Relax, Kak. Boleh. Dalam ni pula ya. Mana? Boleh pula. Oh. Tacap. Mana, Mat? Tisu. Okey.
Ni mic ya. Trofi. Okey ya. Okey, clear set. Stand by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pula. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan beribuan terima kasih dan saya merasa bangga atas award yang saya menang ini sebagai pelakon pembantu wanita terbaik Asia Pasifik. Saya merasa bangga walaupun setelah beratus-ratus tahun saya menceburkan diri dalam bidang lakon dan akhirnya saya berjaya juga sebagai pelakon terbaik Asia. Beratus-ratus dan tahun. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih pada Mami, Abah, teman-teman rapat saya, Kak Mun, Kak Leha, Kak Tija, Abah Man, Abah Leman, Abah Hafiz, siapa lagi? Belum lagi, aku tak ingat siapa nak sebut ni. Banyak lagi sini ke? Matahari jatuh. Ya ke? Okey, stand by. Silent please. 5, 4, 3. Ya. Ada washing machine, tak payah cuci baju. Gawai je ni. Pergilah. Pergi. Takut. Jangan buat macam tu. Tak baik tau. Ini daun banyak aset. Kamu buaya. Ada simpan. Ini perang sakti. Pedang. Perang sakti. Pedang. Perang sakti. Tuan. Pedang. Perang. Lebih baik. Kamu siaga. Watashi guna semua cara untuk bagi ni boya cakap, tapi ni orang Dia lepas tangan. keras kepala. Dia boleh lepas tangan. Fikir. Aduh, tangan dia lepas tu. Pening kepala. Macam mana mau cakap? Macam mana mau fikir? Aku nak fikir aku. Berat. Hei, diam. Aduh, Mak Ayah memanglah awak. Kenapa Ana Tawa takut sama Watashi? Sebab orang Jepun semua jahat-jahat. Awak orang Jepun kan? Bukan semua orang Jepun jahat-jahat. Habis? Apa awak buat kat sini? Watashi datang sini baru cari itu ubat Apa? panau. Buat panau. Ana Tawa takut dengan orang Jepun. Takut. Watashi baik tengok PBSJ. Apa tu? Persatuan Bulan Sabit Jepun. Satu bulan sawit Jepun. Watashi baik. Ana Tawa siapa nama? Nama saya Melati. Oh, Melati. Cantik. Mestilah cantik. Tak, kain batik cantik. Habis saya tak cantik ke? Lagi cantik. Ye. Nama awak apa? Oh,
Nama watashi Kitaru-san. Kitaru-san. Taro, Melati kena balik. Hari dah nak lewat. Anak dara tak elok keluar sampai senja-senja. Hai, balik. Kitaru hantar. Hantar? Kalau nak hantar, tolonglah angkat barang-barang ni semua sekali, boleh? Boleh. Apa pula bawa kelapa tu? Ya, handsome. Berani, tunggu. Kuih. Aduh. Kau ikat balik tangan dia. Bukan watashi. Sana. Pun. Berhenti. Cukup. Nanti dia makan susah dia. Sekarang cakap. Mana itu perang sakti? Pedang. Ada. Ambil ke bola surat. Maknanya Boya tu keturunan yang Robin Hood tadi dah agaknya. Akaharane anano eri. Diam! Tuan, watashi sudah jumpa tuan. Tuan mau perang tadi. Watashi sudah bawa. Lagu ni. Kalau tak silap saya lagu Scorpion. Ini apa? Yang terjadi tuan. Bodoh. Parang dia bawa. Watashi bodoh. Jepun. Kau bodoh juga. Kau tak bagi tahu dia macam mana umur pedang tu. Yeah. Mana dia tahu? Diam. Bodoh. Anak tahu macam mana bentuk pedang sakti. Watashi tak tahu tuan. Tak tahu panjang bentuk. Tak tahu tuan. Tolong tembak watashi tuan. Tolong tuan. Diam. Bukan mau tembak anak tahu. Watashi mau ambil gambar. Gambar tuan. Oh iya, gambar pedang. Perang sakti. Anak tawa pergi cari balik. Watashi mau serupa. Sebab ini tuan. Ini. Sebab ini. Faham? Pergi. Habis rumah. Rasa sayang, rasa sayang. Eri aja pun jatuh rasa sayang. Ini lagu puji Jepun mesti. Anak tahu bagus. Memang. Watashi sudah jumpa tuan. Perang sakti tuan. Ada belakang watashi tuan. Akar kayu san. Ya tuan. Anak tahu bagus. Bagi watashi mau tengok. Tak boleh tuan. Tuan kena pinjam malah. Watashi mau bagi terkejut sama tuan. Bonek ni pun sama juga lawa. Sama tuan. Tuan sudah sedia? Cak. Tuan suruh watashi cari ini bukan? Nah, betul. Watashi pandai. Mana pernah jumpa serupa pedang sakti sebab ini bukan? Aduh, gambar yang sama. Watashi pandai. Selalu watashi bodoh. Ini kali watashi pandai. Oh, menggeletar. Aduh.
Ini semua kamu Hasan. Tuan. Cepat lari. Kelakar. Kelakar. Rasa sayang. Rasa sayang. Anone kunci sawasan. Hai. Seraku kutua. Tundraju pun tanam rayu. Hai. Ala dengar. Hai. Kitaro ala main cinta. Oh. Perempuan tanam rayu. Ala betul. Kitaro tidak pernah main dengan perempuan Melayu. Bodoh. Watashi tak cakap main. Watashi cakap cinta. Betul. Hai. Kita Tundraju pun datang tanah Melayu. Tangkap. Bunuh. Rogol. Pancung. Tabure cinta. Hai. Tuan, kenapa tentara Jepun tak boleh kawin dengan perempuan Melayu? Kenapa? Tentara Jepun dalam tanah Melayu. Potong kepada semua orang Melayu. Tentara Jepun kawin perempuan Melayu. Tentara Jepun kena potong kepala. Potong kepala? Lagi satu. Oh. Hai. Pam. Pam. Bodoh. Hai. Tas sekolah. Hai. Hai. Oh. Tas sekolah. Itu macam ni cakap sih. Oi. Iya. Ono sini kau. Ono sini. Iya. Dah nak pula dah pegang tangan. Aduh. Cantik. Macam siapa? Saya nak cari abang saya. Siapa? Buya. Mari. Bodoh! Sudah apa dengan kerja tak tahu bahasa Melayu? Watashi sudah cakap BATU bakul. BATU bakul. Kita mampu sudah besar. Bodoh! Konnichiwa. Konnichiwa. Siapa? Dia mau jumpa abang dia. Siapa bang? Boya. Boya. Mana? Boya. Watashi tamamo. Bawa ini perempuan keluar. Nanti tuan dengar. Watashi kena pukul. Dah. Bawa dia. Woi. Konnichiwa. Konnichiwa tuan. Konnichiwa. Hanya Watashi satu orang saja boleh beri perintah sini. Bodoh. Hai. Siapa ini? Toyo-san. Sana. Adik Boya. Bodoh. Siapa? Watashi tak tahu. Toyo-san tahu. Dia mau jumpa abang dia. Tapi siapa abang kamu? Buya. Apa ni? Ambil abang orang. Tak suka tau. Tak suka. Diam. Iya. Banyak makan beracak. Banyak cakap. Anone Watashi kunci sawasan. Seraku ketua tentara Jepun di tanah Melayu. Boleh tolong. Iya. Sekarang bawa dia pergi jumpa dia punya abang. Mari. Sana pergi. Cepat. Iya. Aduh. Kenapa bawa saya datang sini? Tadi kata nak bawa jumpa saya. Bawa saya jumpa abang saya. Watashi mau berhati berehat dulu. Iya. Buka ni. Iya. Kalau balik takut.
Jangan takut. Watashi tak buat apa-apa. Jangan buka baju. Watashi mau mandi pun tak boleh buka baju kan? Jahat betul ke? Kenapa? Aduh, panau. Awak dengar sini saya nak cakap sikit dengan awak. Awak ni awak tak malu ke? Kata ketua tentera Jepun. Badan macam tu, panau, buncit, berbulu sini. Ketiak pun pasam tau. Masam, betul tak? Awak tak malu ke? Ada kena sekolah pula. Dengan mak bapak awak, awak tak malu ke? Kalau saya jadi awak, saya malu tau. Saya malu. Lepas tu nak rogol anak dara orang. Saya ni anak dara orang tau. Penat mak saya jaga. Badan berpanau macam tu pun tak malu nak rogol saya. Saya tak pernah jumpa orang macam awak tau. Awak cakap orang Jepun kan? Macam mana ketiak boleh berbelacan ni? Dah lah ketiak berbelacan. Panau ni. Depan ada, belakang ada. Mana lagi? Saya tak nampak. Mana? Awak jangan nak. Apa ni? Nangis? Awak buruk je lah. Ni perut. Awak tak nampak ke? Seluar ni. Nampak sendat. Awak tak rasa sendat ke? Orang hidup, orang makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Awak tengok perut awak. Berapa kali makan satu hari? Ni, saya nak balik. Dah. Awak, ni, apa ni? Nak nangis? Buruk tau, nak nangis tu. Saya nak balik. Awak jangan ikut saya tau. Ni, jaga diri awak. Pergi mandi. Busuk. Aduh. Masya Allah. Aduh. Nanti. Oh ya. Kita haru. Melati tak ada apa-apa. Melati selamat, bang. Melati masih suci lagi. Lega. Okey. Melati pergi balik. Tak mau. Balik. Tak mau. Melati nak selamatkan Abang Boya. Kita rora. Melati kena. Melati pergi balik. Kita buat ini semua kerana Melati. Kenapa? Ilah. I love you. Baik. Kita harus selamatkan Boya. Baik. Out. Watashi menyesal. Tak jaga badan. Tengok perut. Aduh. Boleh bikin sok. Rasa sayang. Kau siapa ni? Kau nak apa? Watashi datang mau tolong. Tolong. Shh. Terima kasihlah kerana tolong aku. Tapi kenapa kau tolong aku? Ni mesti ada apa-apa ni. Jangan-jangan kamu pun sama macam dia orang. Kau cakap betul. Kamu ni suka lelaki ke perempuan? Watashi suka sama perempuan. Tapi kenapa kamu tolong aku? Sebenarnya Watashi kahwin orang Kelantan. Oh, Kelantan. Ya. Kahwin dulu kecil-kecil dah pergi Jepun. Mak! Boya balik, Mak! Abang hidup lagi? Macam mana aku dengar suara tu? Mak! Boya! Anak mak! Cik. Mak kena satu. Saya hidup lagi, Boya! Jepun pukul saya, Mak. Dia terajang saya kat belakang. Sakit belakang. Dia tumbuk saya. Dekat sini, Mak. Kat sini?
saya kat sini, Wak. Dia bagi saya minum air sabun. Perut saya dah bersih, Wak. Woi! Aku pegang darah aku. Ha? Perut saya dah bersih minum air sabun. Tapi, jangan senang darah aku. Dia ni Jepun baik, Mak. Tak mana Jepunnya baik. Itu kalau Jepun juga tak sama orang Melayu. Tengoklah. Dah merajuk. Aduh, perut saya dah bersih. Mak, sabar dulu, Mak. Maksudnya lepas minum sabun tu. Sebenarnya memang berhati mulia. Dialah yang tolong saya, Mak. Dialah yang melepaskan saya daripada penjara. Betul ke ni? Betul, Mak. Cici. Sebenarnya dia tu saudara kita, Mak. Mak ingat tak Pak Husin yang duduk atas pokok tu? Inilah anak dia. Pak Husin yang duduk dekat sungai dulu tu. Duduk atas pokok. Tak ada bertimbul tu. Dia hanyut ke Jepun, Mak. Iya ke? Mak tengok hidung dia, Mak. Serupa, Mak. Nanti biar Mak tengok lubang hidung dia. Sama tak sama dengan Pak Husin kembar tu. Makcik minta maaf lah ni nak. Makcik tak tahulah anak ni Jepun, seorang Jepun yang berhati mulia ya. Sungguh benar ni anak Pak Husin hidung kembar ni. Yo. Cuba buktikan kau makcik ni. Lagu mana? Iyalah sungguhlah ni anak Pak Husin hidung kembar. Oh lah, nama siapa dia tadi ni? Kitaro. Dulu ada Abel seorang kan? Siapa nama dia Abel tu? Kita semula. Itu lagi ke dia tu? Mampodo. Oh lah mati tu. Mampodo. Ayah ada lagi ke? Tak ada. Ayah tak ada. Mak tak ada. Mak tak ada. Kita semua. Tolong. Nak mula mak kita naik. Kita semua. Kita je pulai. Habis dulu. Mari kita naik cepat. Kita pakai ubi nak. Itulah bang. Nak lawan lagi jemput. Lawan lagi. Kan nasi isak apa tu? Kenapa tu? Cepat. Aduh. Kita semua. Oh, dia keluar dah. Mak mana? Dia keluar, bang. Keluar? Dia pergi jumpa Mak Long. Dia nak cakap dekat satu kampung yang abang dah selamat. Tu lah pedang tu. Dia Yasin ni bukan Kitaro tu kan? Dia ketua tentera Jepun tu. Ya, saya ingat dah dia pakai topeng. Inilah pedang yang keluarga kami simpan selama hari ini. Dan pedang inilah yang Jepun cari-cari. Ya. Kau saya tengok. Tak boleh. Pedang ini hanya keturunan kami saja yang boleh pegang. Orang lain tak boleh. Bang, bagi dia tengok. Dia kan dah selamatkan abang. Alah, merajuk pula. Nyampah aku tengok Jepun pajuk. Dah lah. Ya. Dia ni keturunan Robin Hood tadi. Robin Hood. Jangan elok. Boyak kan. Watashi bukan Kitaro. Ya. Dia lah ketua tentera Jepun. Apa? Kau bukan Kitaro? Habis kau siapa? Watashi sebenarnya Padahal beza betul badannya. Tapi iyalah. Watashi sebenarnya Kunji Sawasan. Cerita komedi je ni. Tentara Jepun Tanah Melayu. Oh, aku tertipu. Bodoh, bagi balik pedang aku. Awak jangan ingat awak seorang je yang pandai tau. Tunggu. Watashi kita rusak. Aduh. Kenapa? Tak percaya ke? Abel. Aduh. Tak logik. Ya. Memang tak logik. Cerita ni tak logik. Memang tak logik. Mana boleh ada orang dalam cerita ni orang buka muka macam-macam macam Mission Impossible. Ya, Bukan macam buka Tom muka. Cruise ni. Tarik muka, Ethan Hawke. tayak muka tu. Betul tu? Itulah dia. Tak, lagipun mana ada orang bagi award? Oscar apa yang buat? Pelakon pula. Kan? Mana? Tak ada.
Dalam skrip tak ada dialog tu. Ah, Pandai-pandai masuk ni buat apa? Director dengan producer tu kan? Ni, Tuan Director, Tuan Murali Abdullah yang disayangi Intan Payung Gunung Panjang, pum. Ni nak minta maaf, ni nak tanya ni Tuan. Ini sebenarnya kita nak cerita ni kan, kalau boleh orang keluar panggung tu seronok. Bawa kenangan yang tak boleh dilupakan sampai ke akhir hayat. Kalau boleh orang tengok cerita ni keluar mata. Mata. Ikut suka aku lah. Aku pengarah. Aku buat cerita ni. Suka hati aku. Aku nak tayang muka ke, dapat award ke, orang batu ke. Kau pelakon dah lah. Aku pengarah. Oh, pengarah memang macam tu ya? Tak tahu tu. Siapa pelakon? Engkau lah. Marah lagi. Cece marah Siapa lagi. produser? Marah. Tu sebelah tu producer kan, Mariana Hashim. Engkau lah. Tu bukan. Tuan Direktor Haji Murali Abdullah. Siapa yang bayar gaji awak? Kamu lah. Lambat dia jawab. Lambat dia jawab. Pagi. Buat street pagi. Bus street lagi. Boleh kita bincang. Kisah sebelum Masihi di zaman batu yang dah terjadi. Cerita pelik tapi pasti hanya ada dalam cerita ini. Dia main drum. Tahu saja kalau drum Pulau Amok dulu Atong kan. Atong David Gatsby. Kadang-kadang Mahmud Ilusi. Tapi dia ada lagi lah drama lain. Okey, itu dia tadi movie yang bertajuk Aku Kaya The Movie. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Wendy Lee kerana dah request movie ni. Okey, semoga anda semua terhibur dengan reaction saya tadi. Kalau anda suka dengan video-video reaction saya, bantu saya untuk like dan subscribe channel saya. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam next reaction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.